Okay. Kalau kita lihat weekly punya gerakan dekat sini, dia berada di atas exponential moving average yang 200 lagi. Siapa yang kalau masih lagi yang ada yang ingat saya bagi tahu itu hari, saya nak lihat market menjulang ke bawah daripada 54% untuk memberi confirmation pada kita all coin season akan memula. Saya rasa kita masih dalam fasa yang awal lagi. Selagi dia tidak menjulang ke bawah daripada 54% ni volume yang dekat sini 54%, atau berada di bawah exponential moving average yang 200 untuk dalam mingguan punya, selagi itu kita belum dalam all coin season lagi. Dah menjuntam ke bawah, menjunam daripada 54%, ni area daripada bawah daripada 54% ni all coin season, yang betul-betul all coin season. Fasa yang kedua adalah dia berada di bawah daripada 54%. Fasa ketiga, bila dia capai pergi ke 44%, waktu tu kita dah kena keluar atau cari jalan, atau dah tarik diri daripada sebuah coin, dan satu persatu kita tarik untung kita daripada coin-coin mana yang kita dah labur.